Kalaulah hampa ditakdirkan nak beli rumah tahun ni, hampa kena ingat, jangan sesekali buat kesilapan yang ramai pembeli rumah pertama selalu buat. Apa dia? Cari Syamsul. Kesilapan pertama yang ramai pembeli rumah buat ialah mencari rumah terlebih dahulu belum menyemak kelayakan loan. Mereka dah jatuh cinta dengan rumah yang cantik, dah bayangkan nak masuk rumah tu. Dah beli pun barang-barang. Tapi bila tentang loan tak lulus. Loan reject. Akhirnya kecewa, buang masa dan ada kalanya yang rugi duit booking. Sebab tu sebelum kita cari rumah, dulu semakan kelayakan. Itu pendapatan bulanan, komitmen hutang sedia ada, rekod SIKRIS dan SITOS, anggaran jumlah loan yang layak. Bila dah tahu bajet sebenar, barulah lebih mudah kita nak cari rumah yang sesuai. Jangan cari rumah berdasarkan impian semata-mata. Cari rumah berdasarkan kemampuan kewangan kita. Dapat sesuatu